Okay guys, episod kali ini kita ditaja oleh Naf Biz Global. Kepada suri rumah atau student ataupun pekerja yang nak cari duit lebih, boleh apa? Boleh tekan link dekat bawah video kita. Kita dah sediakan. Bila korang tekan dekat link tu akan terpapar bio pula. Bila korang tekan bila korang tekan link tu, dia akan keluar logo WhatsApp. Korang tekan dekat logo WhatsApp tu, nanti dia akan termasuk ke WhatsApp dan korang bolehlah WhatsApp dengan owner dia ataupun dengan adalah orang yang akan layan korang. Korang borak je dengan dia, cakap nak buat duit ataupun dia akan sedia. Dia bila korang tekan Dia link tu, generate kot. dia generate sendiri betul. Dia akan generate Hai sendiri. bang nak buat So, affiliate macam tu. Mesti ada. So let's roll in. Cakap banyak podcast. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat kembali lagi ke dalam Cakap Banyak Podcast. Yes. So, macam episod lepas yang korang tengok, kita bersama dengan Zamir Haris. Yes, sir. Yeay. Kita masih bersama dengan Zamir Haris guys. Dengan banyak lagi benda kita nak borak pasal dia. Satu episod je tak cukup. Betul. Dengan artis. Hai, janganlah. Macam sangat. Kau macam tak suka je. Dia macam angkat bakul. Angkat bakul. Tak, kita angkat bakul dia tak apa. Kalau Tak, dia angkat masuk sendiri masalahnya. Bila? Ada. Ada. Tadi yes. Kau dengar tadi time kau sebut artis tadi. Oh, Yes. Dia yang paling suka. Oh, Ha. fitnah berat ni. ya. Ha. Sukalah. Biarlah dia. Tak apalah, boleh buat lagu lepas ni. Lagu apa? Lagu fitnah. Dah ada. Oh ada. Dah lagu. Fitnah lagu ni Chalmosh. Takkan Lagu dia aku nak lah. buat lagu kan. Lagu Lagu aku dia lah. ada nama Fitnah lah. Kau tak Tapi tahu kan nak album dia. cakap pasal album dia, Hmm. aku ada pernah perasan satu lagu balad apa? Balad. Ballad. Ballad ke? Ballad. Ya. Pernah ada lagu ballad kan? Pernah ada. Pernah ada. Apa tajuk lagu tu? Maaf. Maaf. Dia dah publish kat YouTube masa tu kan? Tak. Habis tu kat mana kau tengok? Ha. Kau nampak kat mana? Ha. Kat mana kau launch lagu tu? Tak ada pun. Dia ni tak tahu lah. Tak. Mana dia tak tahu lah mana dia dapat info. Dia ada satu lagu tau. Kalau korang nak tahu, korang search Zamir Haris. Dia ada ada satu lagu dia rekod. Kau tahu tak balad tu genre? Tahu. Ballad kan? Ballad kan? Ballad. Balad kau. Itulah. Ballad Orang English. buta IT cakap pasal Ballad muzik. English. Balad tu balada. Balada tu Melayu. Aku macam mana pula? Okay, so Aku quite my bad. big lah aku punya pengetahuan dalam Quite muzik ni. big. Oh, quite big Mahal. Okay. So Tapi berbalik pada tadi, dia ada lagu. lagu apa? Nak cari tanya dia. Ada. Dia cuma Gila dia pula. balik. Ya. Bukan, lagu ni first sebelum aku lost lagi dia dah keluar dah. Oh ya. Dekat-dekat dengan aku lost. Ada. Lagu apa tu? Okay. Lagu ballad. Ada. Dia ada. Tajuk lagu tu? Tajuk lagu tu Tiada Akhirnya. Dia ada. Dia Shout ada out lagu. dekat part time saya. Dia lah orang-orang yang apa orang cakap orang yang first mendedahkan saya dekat bukanlah industri muzik. Dia macam sesi pengenalan macam mana rekod lagu semua. Itulah. Kiranya daripada dulu lagi memang ada support daripada family. Ya betul. Part time tu kiranya family besar tu. Part time tu kira family belah mak aku. Oh, dia support lah. Dia tahu support. kau minat. Dia tahu aku minat benda tu. Yang paling kau rasa macam paling pernah otak yang kau cerita pasal tulis lirik. Belit-belit lidah. je gila. Okay. Okay. Yang kau rasa macam paling gila-gila kau pernah otak untuk kau tulis lirik. Lagu apa? Dan lagu tu masih ada ke tidak sampai sekarang? Lagu yang dah release ke apa? Bukan kan? Dah desah apa-apa. Lagu lagu yang baru buat demo lah. Yang belum release Yang lagi. belum release. Dalam diam tu actually cakap sebab aku dah faham situation. Aku ambil kisah
sorry. Jalan cerita lirik aku tu, aku ambil daripada kisah seorang kawan aku yang pernah mengalami anxiety, depression. Sebab aku tak pernah anxiety, depression aku tak pernah. Oh, kau tak pernah. Mungkin Ah. lepas ni. Huh? Tak ada jangan apa pula. tu. Jangan doa. Okey. Tak ada, sorry. tak dapat. Tak kena buat. Amin. Amin. Okay, pasal? Lepas tu? Lepas tu, aku dah faham situation dia. So senang untuk aku menggubah lirik tu. Okay, faham. Faham tak? faham. So macam kalau lagu baru, kau nak create apa orang cakap situation lagu tu, itu yang susah sebenarnya. Faham tak? Kau nak apa orang cakap, nak imagine tentang apa kau nak buat lagu ni. Okay, ni faham. jalan cerita ni bukannya dekat story ataupun dekat movie je. Dekat Dalam lagu pun dalam lagu pun ada ya perjalanan betul. dia. Okay, Macam kalau tak ada jalan cerita lagu, Hmm. dia macam kosong lah. Ya, Kau faham tak? Okay, faham. Betul. Lagu aku Lost tu pun based on aku punya story. Oh, kau pernah lost lah dulu. Aku pernah lost dulu. Kau lost sebab apa? Aku lost sebab Boleh ke tanya? Boleh. Boleh. Biasa lah. Zaman-zaman remaja, 30 mesti hari, dikaitkan 30 cinta, kan? minggu. Cinta. 30 hari, 30 minggu, 4 jam. Jangan isap gam. Isap gam. Okay, sambung. Dah tu je. Pernah lost sebab apa? Sebab okay. bercinta lah. Cinta-cinta monyet. Biasalah tu. Zaman-zaman kanak-kanak baru nak mengenal cinta kan. Tapi dia dah tahu belum kau famous sekarang? Wallahualam, aku pun tak tahu. Tak contact dah lah. Kontak dah. Aku lost tu kenapa? Aku lost ni tahun lepas. Oh, baru tahun lepas. Kiranya tahun lepas prime. Tahun lepas 2 tahun lepas. Kiwais. Tahun lepas dengan 2 tahun lepas tu jauh tau. 2 tahun lepas. Aku rasa macam baru pergi benda. Faham tak? Kiwais tu nama orang. Ni carut kan? Okey lah, tak dapat dosa. Ya, okay. Cerita pasal ex kau tadi kan. Kenapa nak cerita pasal Sabar. Sabarlah. Yang kau cakap pasal ex dia tahu ke tidak betul. Bila kita dah berjaya kau ada tak orang yang macam kau nak aku dah sampai sini lah. Ada sebenarnya. Ada. Aku tak ada cerita sebab ni personal. Tapi aku dah berjaya buktikan kat orang tu lah. Okay, Yang aku dah berjaya. Dia macam mana kau boleh rasa macam aku nak buktikan dekat kau? Bila aku datang dia macam excited. Yang sebelum ni dia tak pandang aku pun, tiba-tiba dia excited datang jumpa aku. Kau faham tak benda tu? Adakah nama Okay, senang cerita lah. Aku bagi general. Saudara mara, kawan-kawan yang dulu tak rapat, tiba-tiba jadi rapat macam tu. Rasa kau? Kiranya ada lah kawan-kawan yang dulu tak dapat, tiba-tiba sekarang dah dapat. Rasa Which is kau kenal Amma. Amma, kau kenal Amma? Oh ya. Kenal kan? Dia sombong. Kau rasa dia punya sombong tiba-tiba rapat. Faham? Dulu dia tak dapat. Kau hajar dia tu, kau hajar. Kau bayang lah. Dia kalau sekarang kau jumpa dia, kau nak ludah dia. Tak ada Aku macam tu. artis. Tak ada. Ada. Kau mungkin humble je lah dengan dia. Humble je lah. Aku layan dia layan baik-baik. dia. Aku ambil dia rumah. Pergi muka semua. Oh, kau baik Baik. Kalau aku dah tak layan orang macam tu. Ya aku memang. Jadi kau balik dengan kemar je. Kau tinggal je. Pandai dia hidup. Janganlah. Amma tu tak ada kat sini lah. Kenapa terasa? Dia kenapa terasa? Ni yang dulu ke? Ni cakap pasal dulu kan? Yang mana? Okay, balik kepada cerita yang tadi. Cerita mana? Bila kau dah rasa kau berjaya tu, Aja gila. Ajo. Sama. Kiranya adalah orang yang macam tu. Kiranya spesifik ada macam kau takkan Kan dia dah berjaya. cakap tadi. Tak, contoh orang ni contoh. Orang tu cakap kau memang takkan berjaya. Ada tak? Kau pakai nama Amma tu. Ada. Contoh. Adalah. Dia spesifik individu seseorang. Kau nak tahu siapa lah dia? Kau letak nama dia orang lain. Aku nak tahu apa yang dia buat dekat kau dulu. Cuma kau lakonkan. Tapi gunalah nama siapa? Aku guna nama Amma. Okay, nama Amma. Amma tu Nama yang sesuai. Amma ni yang siapa sesuai. Macam dia sakit hati betul dengan Amma ni. Ya, sebab panggil Amma tu macam okay. So, Kan? Macam Wise tadi. okay, so Kiwais. Kiwais.
Jom. Okay, lepas tu sambung. Okay. Ex aku lah senang cerita. Itu dah tahu. Tak apa, aku beritahu je Yelah, lah. betul lah. Ni kejap lagi. Dia rendahkan aku apa? Sekejap, tak apa, tadi kita tu. Kan Tak, diam. Okay. Sebab, Ex aku lah. okay, Dia faham. macam macam nak cakap lah, tak suportif lah. Okay, faham. Ah, Dia dia bukan tak supportive, dia jealous mungkin. mungkin Dia tak nak kau go public. Dan Hmm. kau siapa? waktu Now? tu Dia dekat mana sekarang? Dia ada. Alhamdulillah rezeki Allah. Dia ada chat kau balik tak? Tak ada, Tiba-tiba tak chat ada. Tak ada. Zami ingat tak saya rindu awak lah. Tak ada. Kalau dia chat tiba-tiba dia datang balik lah. Aku tak layan. Tak Faham. layan. Macam mana dia buang aku macam sampah dulu, macam tu aku akan layan dia. Tapi Zami Sorry, aku tak layan lah. Cumanya Ah. aku akan ignore macam dia ignore aku. Okay, Macam tu. faham. Tapi Zami ingat tak dulu I pernah pinjamkan you RM5 dekat kantin. Oh, dia nak balik RM5 je Ah, lah. No problem. Mbak QR. Nak. Tapi ini bukan cerita pasal duit Zami. Oh, Pasal kalau cemburu. bukan cerita pasal duit. Pasal Cinta. Jo. betapa saya berkorban untuk awak time tu. Time tu saya ada RM6 je. Saya bagi 5 awak. Awak RM5, saya tinggal RM1 Bagi je. 5 awak. Weh, banyak typo podcast ni. Lepas ni tukar. Cakap banyak typo bukan. Itu mahal. Okay. Contohlah dia cakap macam tu. Hmm. Saya berkorban. Tadi tau, macam time sembang tu. seram dah, kenapa? Kenapa saya berserak? Benda ni. Okay. Jo. Kau nak buat apa? Ah, Dia betul datang tau. Tak ada. Aku takkan layan Kau lah. memang takkan layan dia lah. Faham? Macam nak cakap buat apa kau nak baca buku yang sama? Damn. Okay. Faham tak? Sabar. Oh nak buat shot. Jangan cakap. Buat apa kau nak baca buku yang sama walhal kau dah tahu apa ending dia? Right? Okay. Macam tu lah. Aku menganggapkan macam tu lah. Faham. Nanti kalau aku dah berjaya aku nak buat macam tu. Tapi aku Sebab tu Allah kau tak bagi berjaya. Sebab kau niat je sebelum Jangan berjaya jangan lagi kau dah lah. tahu. Kita nak Kita berjaya, buang lah benda-benda tu. Relax je. Dia tak apa, dia dah berjaya. Jangan ada rasa macam nak balas dendam ke apa ke. Jangan. Okay, faham. Faham. Biarlah berjaya itu dengan pure heart. Okay, faham. Macam tu. Okay, kita tutup cerita pasal artis tadi. Okay. Buang tepi. Buat tepi. Sekarang ni aku nak tahu sisi kau yang daripada kecil sampai besar yang saya cakap aku nak pengalaman yang kau tak boleh lupa daripada kecil sampai besar. Faham tak? Kiranya tak ada kena-mengena dengan dunia artis ni. Faham? Benda yang kau tak boleh lupa. Okay, aku cerita Aku dilahirkan family yang tidaklah kaya, tidaklah miskin. Okay. Sederhana. Yang cukup makan, alhamdulillah semua kelengkapan cukup. Aku anak ketiga daripada 4 orang adik-beradik. So dulu aku kembar sebenarnya. Yeah. Oh, ya? Aku kembar. Kembar yang tak seiras. Tak seiras. Okay. Memang tak seiras langsung. Sangat tak seiras. Boleh nak tengok muka dia? Boleh. Masuk sikit. Sini. Masuk. Sini. Masuk kejap. Jauh tak apa. Sini. Sini kat belakang. Suka kau. Tu kembar saya. Lain Boleh nampak dia ni macam yang ke arah malam. Mungkin dia lahir malam. Yang ni lahir pagi. Ada. Beza 5-10 minit macam tu. Yelah 5-10 minit. Kau 12 malam. Dia 12 pagi. Siapa abang? Dia bang. Kau lahir luar. Kan dia dah anak nombor 3. Kau lahir senja. Sebab dia macam kuning sikit lah. Tu yang ni dah masuk pukul 8. Wow. Okay. Macam ni mainan korang kan? Okay. Betul lah. Cakap orang. Aku tak sedar dia. Rule aku dalam hidup aku. Kau nak cakap orang, kau ada benda tu tak apa. Betul. Okay. So aku Betul. tak boleh cakap lah. Tak boleh kau diam. Asal lah enggak.
Dia sawo matang. So matang Tak hitam lah. Still lah, dia tak bukan tak hitam okay, tu. aku senja apa. Kulit-kulit senja. Sebab aku memang lahir time Dia lagi pukul 7. putih daripada kau. Kau lagi pukul 7. Tak, pagi pukul 5. 5 pagi. Syarat Gelap, Umi pagi gelap. untuk melahirkan Syarah aku. Umi. Syarat Umi Ha. Okay, faham. Semalam birthday mak aku apa? Tiba-tiba masuk birthday mak aku. Happy birthday Umi. Semoga panjang umur, murah rezeki, sihat selalu. Dah cakap semalam tadi. Semalam. Aja kilo. So, Okay. Okay, betul. Yang pasal Dia tak habis cerita lagi sebenarnya. Ya. Okay, dah kembar. Betul. lepas tu Cik nak cakap hidup kita ni happy lah. Tak ada apa orang cakap. Tak perlu nak membebankan fikiran. Macam mana cakap lah. Such a positive family. Positive family. Bukan yang apa je, strict family Broken ke, family broken ke family ke, apa. bukan. Okay, faham. Gaduh-gaduh. Alhamdulillah. So banyak momen-momen yang beautiful, yang positif, yang banyak aku ingat. Seperti contoh pada aku bukan umur aku tak ingat lah time tu 2 tahun ke setahun ke yang main buayan kat KL tu. Main buayan. Sonok apa time tu tengah syuting syuting untuk majalah kan. Kita pernah masuk majalah. Sebab korang kembar dah seiras ke apa? Daripada kecil hidup dah artis. Tak adalah. Syuting majalah. Okay. Seronok-seronok main boyan semua. Lepas daripada tu dah settle semua. Tengah main boyan ni, tengah ayun-ayun, aku jatuh. Sebab? Terjatuh boyan. Yelah sebab apa? Tak kuat lah. bibir Bibir aku pecah. Boy. Tu yang suara kau sedap tiba-tiba. Tak adalah. Bibir betul. pecah. Jo. Jo, betul? Ya, Strombol juga ada. Sekarang ni aku heran. Siapa yang tu boyan? Kau kena. Dia jatuh kecil lagi. Oh, ya ke? Dia jatuh gigi patah boleh tumbuh balik. Memang siau Tu dia aku ni. pelik. Siapa yang jatuh boyan? Aduh. Ya. Ya. Kau ada cerita lain. Oh, kau dah ikut cerita pak. Aku nak tengok cerita. Ya. Ha. Aku dulu pernah masuk naskah. Okay. Kau absent? Kau Absent? Absent tu askar yang keluar. Oh. Aku absent. Ya kau? Aku Dia cuba. Tapi dia tak tahan gelak. dia bodoh kau tak. Iba. Aku tengok muka dia. Muka kau. Siau. Tak ada. Ni aku lagi madrasah. Okay. Ni Ori lah. Ori. Okay. Ori ngam. Ori ke. Aku lari madrasah. Betul. Lari. Itu ustaz aku pergi sampai 5. Kira sampai 5. Aku tahu dah patah balik. Aku dah lari keluar. Tak kata siapa pun keluar. Kau kena reverse psychology lah tu. Ya. Okay, aku pergi sampai 5. Lari patah balik. Memang semua dah ke depan. Aku lari. Kau tak longkang yang macam ni je. Besar dia. Okay. Untuk lalu air hujan je. Aku saja aku dah langkah longkang tu. Aku punya belum. Aduh. Dah kat bucu lah muka aku. Sangat tutup. Pecah ni kalau tutup. Dia dah jadi kan. Allah. Pecah. Oh, pecah. First pecah ni sebab yang aku pernah cerita dekat episod yang lari madrasah. Lari sekolah. Lari sekolah. Lari sekolah kan. Hmm. Aku dia tu buat aku jatuh. Kira aku dah jatuh ke lantai, dia siku belakang bola aku. Allahu Akbar. Sikit pecah. Time lari madrasah ngap. Habis pecah ni. Okay, sambung. Tak ada kena-mena masa aku. Dia. Dia episod Dia menarik. Dia menarik. Okay. Ya, betul. Lepas tu itu antara momen-momen yang apa cakap dia sakit tapi momen indah Okay. yang aku ada kan. So banyak lagi kan nak tahu tentang Apa cerita dia pasal diri kau. yang unik. unik Mungkin dengan kawan-kawan pun boleh. Ada kawan-kawan yang dikelilingi kawan-kawan yang baik. banyak. Macam Amar tadi macam baik je. Amar tu baik sebenarnya. Cuma dia jahat lah. Mana satu? Mana satu dia ni? Dia ni Dia kadang-kadang cerita. dilema tau. Macam mana tu? Dia nak pilih baik ke buruk?
Selain daripada family, aku pun Hmm. ada kawan-kawan yang sangat supportive. Contoh macam lagu aku Lost kan. Aku masuk balik sikit lah Okay, boleh. dekat industri. Lagu aku Lost, kawan-kawan lah. Semua kawan-kawan. Tanpa ada production, tanpa ada label studio. Itu kira member kau daripada ni lah. Mana? Daripada Ada daripada sini dan ada daripada KL. Which is member rapper lah. Oh, kau kenal dia orang macam mana? Aku kenal mula aku buat cover lagu. And then ada seorang yang aku kenal. Which is ada seorang lah yang aku kenal. So kita orang get along. Mula buatlah satu lagu. Halaman terakhir. Oh, halaman terakhir. Lama tak dengar lagu tu. Itu dah masuk rap sikit lah. Cuba nyanyi sikit halaman terakhir tu. Dah lupa lah sikit. Bagaimana lagi hendak ku katakan yang ku tak percaya lagi. Macam mana kau boleh hafal tu? Cintamu Itu kau dah jadi fan dia? cintamu berubah. Aku follow dia daripada dia keluar first lagu lagi. Oh ya. Aku dah follow dia punya journey. Kau ambil daripada? Tak, aku tak kenal dia benda. Lupa lah kita kena rasakan. Aku yang cakap, aku yang ni Aduh. Okay, lagi tet je lah. Aku kentut ke? Janganlah cakap. Oh. Ramai tak dengar ni. Aku tak apa yang kau kentut. Aku tak dengar buka kentut. Okay, lepas tu. Aku follow dia daripada journey dia. Daripada first journey dia. Kira kau tahu lah yang dia minat tu. Time dia keluar lagu Balada tadi. First. Tu first. Paling first. Dia shooting. Malas aku. Time yang dia shooting. Ada MV lagu tu. Ada MV lagu yang tu. rekod. Rekod lah. Aku kan. Apa kita sambung. Okay, sambung. Kan lagu aku Lost tu kan. Production, label studio semua tak ada. Semua memang betul-betul kawan-kawan. Shout out Apis. Maaf jika ku silap. Dia pun dah fly high kau dengan dia daripada bawah. Kita orang kira boleh cakap sama-sama lah. Grow sama-sama lah. Ya betul lah. Music video aku Lost guna handphone dia. iPhone 13. Damn. Ni yang shoot dekat depan jalan Bukit Bintang. Kira iPhone 13 tu kira baru juga. Ya, time tu baru lah. Time tu baru. 2 tahun lepas lah. So kita cakap hasil lah situ. Shout out dekat Remoise. Dah besar kat nama dia? Dah besar kat nama dia? Dia sama-sama naik dengan kita orang lah. Oh, sampai sekarang. Sampai sekarang. Lagu dia sekarang? Ada lagu kau buat sakit hati tiap lagu dia. Oh, okay. Macam tu lah. Alhamdulillah dikelilingi orang-orang yang baik. Alhamdulillah. Itu apa cakap, rezeki juga. Rezeki daripada Allah. Betul. So aku sangat-sangat bersyukur dengan hidup aku lah. Nak cakap diduga ujian pun adalah ujian-ujian. Takkan kita nak beritahu ujian-ujian kita kan dekat orang kan. Aku go through je benda tu, tapi aku ambil yang positif je. Okay, faham. So alhamdulillah sampai sekarang jadi lah sekarang ni. Macam tu. Kau ada nasihat tak dekat orang-orang yang macam dia tengah try nak grow lebih besar kan? Nasihat aku, jangan stop lah. Jangan stop untuk melangkah jauh. Usaha akan mengkhianati hasil. Percaya dekat Allah. Tapi kalau dia bukan Muslim? Bukan Muslim. Kalau bukan Muslim, usaha je. Usaha sampai dapat. Sebab usaha tu, kalau korang buat, dia takkan, macam mana cakap, kalau kau gagal pun, dia akan boleh jadi motivasi untuk kau jadi lebih lagi. Faham tak? Kau faham tak? Faham. 10 Anjing kenai. Kayu je kan. Dia tu aku dulu. Kau semula memang. Semua. Okay. Wan Kediak lah. Wan Kediak. Kediak tu pernah main GTA dulu. Kediak pernah main GTA dulu. Dia pernah masuk polis. Aku pernah kawan dengan dia kat dalam Polis tu? tim polis dalam. Kau semua kau masuk lah. Kira dengan Jasus Zuran lah.
Kira dengan Jah. Jah tu lain. Lepas Jah tu dah kurang dengan aku. Mhm. Aku masuk seorang. Aku masuk polis. Oh, Dalam game okey. tu dalam game tu polis bukan di live. Oh, faham. Betul dia masuk polis kat time tu. Betul dia kena Name kau time kau main GTA? Apa? Apa nickname kau time main GTA? Kasim bahaya. Kasim bahaya. Betul bahaya Kasim ni. Tapi aku tak nak rasa macam malu dengan nama tu kan. Nama tu yang buatkan aku lebih berani nak bercakap Ya, depan ya, tembok ya, sekarang. ya, ya. Asal cerita asal pengalaman aku. Betul lah, Sekarang kita ni- share pengalaman. Episod dia ke episod kau ni? Tak apa, aku open je. Okay. Santai lah. So macam tu lah cerita dia. So berbalik tadi. Okay. Okay. Itu nasihat Itu kau. nasihat aku lah kepada yang apa orang cakap yang dah hilang motivasi Nak gabungkan Melayu dengan yang dah hilang motivasi diri untuk buat benda-benda ni, bukanlah dalam bidang industri je, untuk yang bekerja ke apa ke, keep hustle. Kalau korang berhenti, duit pun berhenti. Okay. Adakah kau buat benda ni untuk duit? Tipu lah cakap tak buat betul, tak buat betul, untuk betul. duit kan. Tapi passion lebih ke duit tu lebih? Mula-mula mungkin passion. Mula-mula mungkin betul tak? passion. Tapi macam nak cakap tak mungkin lah kita bekerja tapi tak nak ada hasil. Betul. So give and take lah benda tu. Kita bagi Salam. orang Ya betul. apa tu. Kejut lah. Aku sampai macam sial lah. Ya. Benda tu. Lepas Benda tu. biar aku bodoh ni. Sembilan satu slop. Satu slop berapa? 3,500. Bagi 3. Ni cerita apa siau? Aku tak tahu. Kau buat lawak yang aku tak tahu ni. Tak lawak pun Tak aku lawak. gelak. Aku gelak. Lepas tu sambung. Sampai Tak mana? nak manis Dah. Sampai mana dia? Dah. Sampai mana ni? Anjing Rasa saya. Okay betul. Sampai mana tadi aku lupa. Aku lupa. Dah masuk topik baru lah. Aku dah lupa kau tadi. Dia tengah bagi nasihat. Anjing. Dah sampai tu je lah. Actually Actually, ayat yang kalau korang berhenti, duit pun berhenti. Aku dapat daripada seorang brother GrabFood. Ada lalu kat TikTok aku. Dia macam sangat inspiration lah untuk aku untuk melangkah lagi kan, buat lagi tanpa berhenti. Ayat tu memang aku akan pegang sampai bila-bila. Kiranya nak buat macam kau berhenti melangkah, duit kau pun berhenti. Ya. Zaman Oh. sekarang zaman kita ni, Betul. korang pun akan rasa pressure tu. Betul. Siapa je tak rasa. Siapa tak menipu lah. Menipu lah tak rasa. Betul. Kecuali kalau orang kaya pun rasa Rasa Orang kaya pun rasa. Ni kenapa ni? tak tahu lah dia. Biasa lah. Aku takut nak hapus lah episode ni. Takut polis datang rumah tau. Ada ambil apa-apa ke? Kan? Ada ambil apa-apa ke? Okay. Kalau cerita pasal pengalaman kan. Pengalaman mesti ada yang tadi kau dah cerita pasal pengalaman manis apa semua kan. Tadi kau dah cerita pasal pengalaman manis. Aku nak tahu sebab episod lepas. Episod lepas punya lepas, aku kan ada borak dengan Obot pasal kisah seram kan. Kau ada macam experience dalam hidup kau ni, experience yang seram, yang menyeramkan kau, nak kacau ke apa ke? Ada. Banyak. Yes. Ini yang kita nak dengar. Dia seram yang aku lebih kepada aku experience benda tu tapi seram-seram usik-usik macam tu. Ianya tak ada. dia usik Bukanlah usik aku. Faham? Dia mengusik. Payah cakap dengan Abot ni. Bagi sodah pula ni. Dia dah keluar ke bahasa Kedah tau. Penang dia. Kedah ke Penang ada lo. Utara. Bagian. Oh, okay. Contohnya aku ambil yang aku pernah nampak .
Oh, nampak. Okey. Dia nampak yang macam tu je lah. Kain-kain macam tu kan. Dia lalu. Tak. Okay, ni nak cerita ni. Okey, betul. Aku dalam perjalanan balik daripada Lepak, hantar member aku dekat rumah dia, which is taman dia dengan taman aku sebelah-sebelah je. Cumanya kena lalu jalan besar untuk hantar dia balik. So mula-mula hantar dia balik tu, dia macam aku dah rasa macam something tau. And dia pun rasa benda tu. Dah sampai rumah dia, dia masuk rumah, dia macam okey lah, tak ada apa kan. Ni naik motor. Lepas tu dalam perjalanan nak masuk ke taman aku tu, aku ada rasa something kat belakang. And bulu roma tengkuk aku je yang naik. Okey, meremang kat situ je. Meremang dekat kepala belakang ni je. So Tu literally, bukan petanda yang benda tu ada. itulah nak cakap. Literally memang belakang kau je rasa yang apa tu, meremang. Okey. Lepas tu aku laju lah. Aku laju, tengok side mirror belakang, kain putih. Oh, dia duduk kat atas motor. Kau nampak kain tu? Nampak kain putih Kau tengok motor? melambai tengah Lepas tu kau buat motor. apa? Lepas tu aku laju lah. Cakap, batit lah kau ni. Dalam Buat hati sendiri. lah. Aku cakap dalam hati. Aku cakap dalam hati. Dia buat sense sendiri. Ingat ayat apa tadi? Betul lah. Lepas tu masuk lah. Okey, betul. Aku masuk taman aku. Bawa laju. Memang tak pandang belakang lah. Aku macam ni. Side mirror. Duduk kau pulas. Dua-dua aku pulas side mirror. Oh, saya mirror. Payah Ada. bot ni. Kau balik pun dah. Dah tentu tau. Jadi tu lah side mirror. Side mirror. Takkan. Kau ni bot. Kubuh sedih pelang. Okey. Lepas tu masuk rumah, settle semua. Dah masuk bilik tu, aku dengar bunyi apa benda tak hentak kat atas siling. Oh, dia ikut. Tak tahu lah, wallahualam. Hari yang sama lah ni. Hari yang sama. Baru balik. Baru lepas balik tu. Rumah, aku masuk, aku memang tak buat apa-apa, aku tu baring. Oh, tak. Time tu perasaan macam mana? Uish. Takut lah gila. Intense benda tu. Macam intense. Darah kau naik lah. Adrenalin kau Rush lah. rush lah. Betul? Lepas tu dengar pula bunyi tu, aku tutup kepala aku dengan bantal, tidur. Gelap. Dia kacau-kacau macam tu. Kau macam nangis-nangis, tak peluk-peluk badan tak dia? Tak ada. Okay, Setakat ni bunyi nangis aku tak pernah dengar. Oh shit man. Oh, bunyi nangis tak pernah dengar lagi. Kiranya itu memang kau memang confirm ke nampak kain tu? Confirm. Sebab aku nampak dalam 3-5 saat. Aku pandang. Lama juga benda tu ada. Jadi je benda dalam kepala dia kan. Asal kenapa buat? Apa yang tersimpan dalam hati kau? Cakap dia buat. Cakap. Aku pandang dia. Benar gelak. Aku pandang kau dah senyum tepi lagi. Macam tak boleh pandang dulu. Kira nak buat cerita seram. Feelings lah. Kau buatlah sound. Okay. Aku dah banyak kali dah. Maksudnya aku punya topik seram tu dirasuk ulit mayang episod 11. Mana ada sound effect? Cut shot je ada sound effect. Cut shot je lawan seram. Haji. Masa saya masuk podcast, boleh dengar ni. Jo, tak ada bunyi. Wah. Okay, betul. Okay, last time Abot cerita pasal kisah seram dekat asrama kan. Aku pun ada. Kisah seram dekat asrama juga. Time Form 5. Time 5. Kita orang kena masuk, macam nak cakap pelajar-pelajar Form 5 sebelum akhir tahun, sebelum semua budak cuti, kita orang kena masuk asrama untuk fokus SPM. Okay, faham. Semua batch Form 5 lah. Mana yang tak dapat nak masuk, mana yang tak dapat nak masuk tu tak boleh nak buat apa lah. Macam tu. So masuk. Dah settle paper ni paper tu semua. Tinggal masa tu ada 3 kelas ke 4 kelas yang ada. Which is kelas aku lah ada. Okay. Paper yang kelas lain dah habis. So diorang dah balik. Diorang balik awal lah. Balik awal lah. Okay, Lepas tu satu hari ni, which is hari kejadian, lepas maghrib tak silap aku. Lepas maghrib
ada seorang budak ni macam meracau dekat dalam surau. Dan itu semua dah ada dalam surau. Padahal dalam surau. Semua ada dalam surau. Sebelum Tapi tu ada ada yang meracau. gangguan lain ke? Sebelum tu malam sebelum tu Raspuri, budak-budak perempuan lah. Budak Budak perempuan. Dia ada, aku dengar daripada mulut budak-budak perempuan sendiri lah. Dia cakap malam tu dia ada buka speaker, nyanyi kuat-kuat. Malam tu. Okay, faham. Happy sangat memanggil lah. Ya. Okay. Lepas tu esok malam tu, lepas maghrib, ada seorang budak meracau. Dua orang. Seorang tu dia dah duduk macam ni. Oh lama. Seorang lagi dia macam menangis-nangis. Isteri lah. Isteri lah. Dia tak menjerit. Oh. Seorang yang macam ni tu dah tak sedar aku rasa. Seorang lagi yang menangis tu dia sedar. Dia je. Tak. Dia menangis macam biasa. Dia macam dia takut je. Yalah. Contoh. Dia takut je. Lepas tu time tu pula kita ada seorang ustaz. Shout out Aizal. Aizal. Shout out Aizal. Dia ustaz kau? Dia kira cakap paling alim lah dalam batch kita orang. Okay. Dia macam kalau ada baca Yasin ke, solat imam ke semua, bagi dia je. Dia pula balik time tu dah habis paper. Silap lah. Hilang harapan. Patutnya apa yang kau shout out dia tadi? Sajol lah. Nak mention dia Nak kan? mention lah. Okay, betul. Sepatutnya dia ada, dia tak ada. Macam tu. Lepas tu semua dah jam. Time tu pula ustaz tak ada. Ustaz tak ada. Warden perempuan je ada. Alamak. So kita on call lah Aizal ni. Kita on call. Cakap kau ada mana apa semua kan. Lepas tu cakap situation apa yang jadi kan. Kena rasuk semua kan. Lepas tu si Aizal ni nak ajar lah macam mana cara nak cakap nak bagi benda tu hilang ke apa kan. Through phone kan. Lepas tu Aizal ni duduk jauh ke? Aizal ni duduk area Seremban ke Oh, tempat belajar tu? Tempat belajar kita kat Batu Kikir. Oh, ikut jauh juga lah. Jauh lah. Kalau dia nak datang malam tu impossible lah. So tak ada siapa yang volunteer. Tak ada siapa yang berani nak buat benda tu. So aku pun beranikan diri. Ya, tak apa. Ayah. Dia menunggu ni. So aku pun memberanikan diri untuk ke depan dan volunteer lah. So nak cakap takut tu mesti takut. Tapi benda tu dah jadi chaos. Dah aku cakap kacau. So nak tak nak kau kena ke depan juga. Kau kena buat dekat benda tu. Betul. So aku pun ke depan. Aku buat lah macam mana dia suruh semua kan. Mula-mula dia suruh ambil gayung. Dia ambil air. Lepas tu baca Bismillah 5. Nak kena beritahu je cara dia tak payah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Okay. Lepas tu datanglah kat perempuan yang dah rentok macam ni, duduk bersila. Buat lah macam mana apa yang dia buat kan. Mula buat dia macam tak load. Dia tak ada reaction apa-apa. Tak ada reaction apa-apa. Alamak. Buat kali kedua. Lepas tu dia pandang aku, dia senyum. Oi. Dia catch feeling. Okay, lepas tu. Hancur kau ni. Kau nak maki-maki je, tak apa. Okay, lepas tu. Jangan sekali nak berburak Pantik. Hancur kau ni. Kau pun nak. Aduh. Okay, lepas tu. Dia senyum. Lepas tu macam dia suruh cakap lah, kau ni datang dari mana? Janganlah kacau perempuan ni. Ajak tak ada borak. apa-apa. Ajak borak benda tu. Lepas tu macam dia tak reply apa-apa pun. Tapi dia senyum je. Dia senyum, dia tengok aku, dia tunduk bawah. Tengok kawan dia tunduk bawah. Senyum. Dia memang tahu dia tu kena rasuk, bukan histeria. Memang dah nampak pelik lah. Nampak pelik lah. Tapi aku dapat rasa benda tu yang dia macam rasuk kan. Sebab aku tak pernah, aku first time experience benda tu. So aku expect yang betul lah dia kena. Tak expect lah dia main-main. Kalau dia main-main, Wallahualam lah. Tapi lepas tu tak silap aku, dia macam diam kejap. Lepas tu dia macam tersedar.
Faham tak? Kira macam Kira macam kalau aku buat ranger apa semua macam tak ada apa-apa. Betul. So settle, bawa dia pergi balik, pergi pejabat warden untuk mak ayah dia pick up apa semua. Seorang yang menangis ni tadi, masa aku buat tu, dia nampak ada seorang lembaga hitam dekat luar tempat perempuan. Time tu dia menangis betul-betul. Time tu dia takut dia describe time tu apa? Dia cakap time tu juga. Gitu ada Mula dia cakap hitam. dekat budak yang tengah tendangan dia lah. Lepas aku settle tu, dia cakap kat aku pula. Time kau buat budak ni tadi, tiba-tiba ada lembaga hitam kat depan tu. Lepas tu, okay, ni point of view budak tu lah. Lepas tu member aku ni, ada member aku yang duduk baca Yasin kat depan ni, ada dua orang pergi keluar. Nak minum apa benda tak, nak minum lah kan. Pergi keluar. Duduk je kat belakang tempat perempuan. Okay, ni surau perempuan. Depan ni lelaki. Belakang ni ada tempat duduk. Biasanya budak-budak akan tanggal kasut semua, letak kasut semua kat situ lah. So, diorang-diorang ni duduk sini. Lepas tu belakang ni pula Aspuri. Tempat asrama perempuan lah. Blok Lepas tu bawah tu tandas. So, macam nak cakap kalau kau duduk situ, memang straight je akan nampak benda tu. Tandas perempuan lah. Dia orang duduk buat dia macam menipu lah semua. Dia macam cakap time lah. Oh, Dia dia macam tak saya. Okay, faham. dia kena rasuh semua. Lepas tu borak-borak gelap. Lepas tu pintu tandas perempuan tu tutup macam tu. Alamak, dia tiba-tiba Hentak. wow. Tiba-tiba hentak. Pam macam tu. Tu diorang masuk. Oh, Cerita ni aku tahu esok tu kot. Esok tu aku baru tahu cerita tu. Dia bagi tanda lah. Oh, tak saya ambil kau. Okay. Sama jauh. Okay, dah settle kat situ. Okay, apa tu? Balik atas asrama. Kita semua balik lah. Asrama, tidur. Malam tu, aku dengan seorang kawan aku kot kena kacau. Kena kacau macam mana? Seorang kawan aku ni tak tahu dia dengar apa, tapi dia kena kacau lah. Tapi aku punya POV, aku dengar macam ada step dekat zinc asrama. Okay, ni bilik asrama. Tapi ni tingkap kan. Belah depan ni dia punya ada macam apa? Batu tu. Apa? Koridor. Macam koridor tapi dia macam luar punya koridor lah. Tingkap kan. Lepas tu ada zinc. Aku dengar macam ada orang jalan atas tu. Atas Bukan zinc. berjalan berlari. Atas zinc. Atas zinc. Pak macam tu. Tus. Macam tu. Suka Suka kau Kenapa tiba-tiba tus. bunyi lari tu. Bunyi dari. Cakap pop. Sepona kan. Tus. Yelah contoh. Lepas tu. Contoh. Dengan bunyi orang berlari. Macam tu je lah. Oh, habis je dah tu. Macam tu je lah. Itu je lah cerita seram kau. Ada banyak sebenarnya. Banyak. Yang paling brutal tu lah. Ke ada lagi yang macam Aku rasa paling lagi brutal. damn. Sekejap aku ingat balik. Ada itu je lah pun paling brutal. Tak, sebab aku cakap aku punya experience yang macam nak cakap dia usik-usik macam tu je. Dia tak terlampau ekstrim lah. Paling brutal yang nampak tadi tu. Itu je lah. Yang nampak kain tu. Bukan nampak tu, dia tumpang tu. Ya. Kalau Memang aku tumpang lah tu. Agak lah. Kalau aku dah macam ni ke belakang aku punya bontot. Kau tolak dia. Aku rasa kau tak berani mungkin kau ke depan. Aku tak rasa kau ke belakang. Daripada aku nampak tu sampailah aku masuk rumah. Aku punya belakang ni meremang je. Agak ada jilat tak? Agak lah. Janganlah. Hancur kau. Tak. InsyaAllah dia hidup lagi ni. Boleh buat lagu. Boleh berjaya je. Cakap kena jilat mati. Ush. Gatal-gatal. Janganlah. Hancur. Janganlah. Jadi dia menumpak. Janganlah. Kalau dia macam Kurama bagi aku power, okay lah. Kurama tahu Kurama? Naruto ke? Naruto. Hancur lah.
Itu tak boleh. Itu syirik tau. Oh, betul gak syirik tu. Macam bergantung pendamping kepada lah. mana. Oh, bahaya. Tapi kalau Apa datang lagi? sendiri nak buat macam mana? Macam mana? Bukan seru. Betul tak? Itu lah. Itulah sedikit cerita seram yang tak seram. Jadi seram, kira seram tau. Yang Ada, motor biasa tu je. seram. Yang motor tu seram. Bagi aku ya. seram. Ya tu. Kalau jadi kat aku, Kalau seram kau lah. Kau bawa apa? Oh. Macam kau ke belakang kan. Aku mesti ke depan. Lepas tu aku dah rebah. Jatuh. Takut baik. Kalau aku pandang macam aku minta kerja. Aku tak ada macam, aku tak ada macam, Ada dalam hati. aku dah tak ada macam Babi. benda ni bawa tak ada. Aku tu macam aku terangkan Bau. Yalah, tapi itu reaction Okay, aku lah. Aku akan terus menjerit lah. Tapi kalau korang nak tahu cerita seram dia, pengalaman dia kena rasuk, boleh tengok episod 11. Betul. Semua ada kat sana. Betul. Seram lah. Aku rasa dia punya cerita lagi. Uish, kalau kau dengar pun, kalau kau dengar dalam podcast dia, kau akan rasa dia punya intensity punya vibe. Aku dah letak kat atas ni. Ni sebab kita bayar dia ke apa? Dia puji-puji kita. Tak ada sebab aku dah tengok lah. Oh, kau dah tengok. Bagus. Kau subscribe. Full lah. Tengok full bro. Okay, kalau tengok full, kita orang ada bagi apa kat last tu? Mana aku tahu. Kan tengok full. Dah lupa lah pula. Takkanlah semua benda aku nak ingat. Betul. Kita orang ada bagi something. Nak bagi apa? Bagi apa? Setiap kita punya video ada aku nak bagi last. RM50 kat orang yang apa? Yang dapat kata kunci lah. Tapi tak ada lagi. Tapi tak ada lagi. Tapi tak ada orang lagi yang letak. Yelah kan kalau aku buat, korang marah pula. Sebab apa? Jangan cakap. Kat. Itu aku tu. Itu Panjang lah. Kira telinga berdesing lah. Dengan apa benda dia cakap ni? Jangan mas. Sial. Okay, so itulah seorang Zamir Haris. Terima kasih. Aku lupa nak cakap terima kasih lah. Tak ada. Aku No lupa nak problem. cakap terima kasih. Aku nak ucapkan terima kasih lah sebab sudi datang No problem. Terima kasih juga invite aku. Hmm. Aku pun baru 2 kali datang podcast. Aku suka bercakap, cumanya aku tak ada lagi Peluang untuk diberikan untuk bercakap. peluang dan juga keyakinan diri. Oh, keyakinan Oh, tak untuk yakin, bercakap. Aku tak yakin lagi. Keyakinan menyanyi ada. Keyakinan menyanyi alhamdulillah dah ada lah. Kira Sebab lirik dah ada. Aku terbalik. Kau keyakinan nak menyanyi tak ada. Semua nyanyi. Tak payahlah. Alah, nak Itu dengar. jangan, nanti bernanah telinga. Oh, mana ada, tak ada lah. Orang balik termenung tau. Oh, ya. Kira dalam kereta biasa borak kan. Dalam kereta macam ni. Menung sebab So aku nyanyi. Wah. seteruk tu Seterus tu. Kiranya kalau kau hati nyanyi orang tu. aku dekat titik terendah aku lah. Dulu aku pernah menang tau kompetisi nyanyi. Oh, Lah ya? tadi cakap. Saya sekolah menengah. Aku dah tahu kau mesti pandai nyanyi punya. Okay. Jangan main tau. Abot ya tadi. Abot ya tadi. Oh, dua ikan satu pancing sial. Gila bang. Oh. Jahat oleh. Dia kau percaya ke? Tak ada. Dia daya tadi. Dia daya tadi. Betul-betul serius lah tadi. Ya tadi. Oh, jahat. Boleh tengok rekod lah. Okay. So terima kasih. Aku nak ucapkan sangat terima kasih lah. My pleasure lah untuk jemput kau datang ke Sama-sama. podcast Terima kasih yang banyak. Okay. baru nak grow. Aku nak terima kasih kak. Kau habiskan cakap dia. Yang baru nak grow kau sudi datang sini kan. Aku rasa macam sebuah rezeki lah. Alhamdulillah. Dapat share pengalaman dengan kau. Dengar cerita seram kau. Seram kan? Aku dah kencing ni. Dia nanti orang tak percaya. Ya. Betul. Okay, nak bagi bukti lah. Kau ada tak kata-kata yang kau nak bagi dekat penonton di luar sana ataupun orang yang tengah tengok sekarang ataupun fan-fans kau? Ada. Terutama sekali terima kasih banyak-banyak dekat Mama Abah yang selalu support Alang daripada Alang tak ada apa-apa sampai sekarang. Terima kasih adik-beradik yang selalu support. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih
Abang Mas, Abang Jova, Abel, Fik yang selalu tunjuk ajar dalam bidang ni, yang saya baru lagi nak belajar kan. Terima kasih bagi peluang tu. Hafiz, Rimois, thank you so much. Terima kasih kepada fans-fans saya. Terima kasih kepada pengikut-pengikut saya. Terima kasih kepada semua yang dah support saya punya lagu. InsyaAllah dalam tahun ni jugalah saya akan buat keluar lagu baru. InsyaAllah. Semoga korang semua dapat support macam mana lagu Dalam Diam ni korang support. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Okey, itu dia daripada Zamir Haris. Ya. Yalah, kita berikan tepukan yang gemuruh lah untuk beliau. Okey, shout out juga untuk Naf Peace Global. Sebab So, taja kita orang. Thank you so much Nafis. Bukan satu, dua episod. Dua episod dia taja Dua episod dia taja kita. Alhamdulillah. Tanpa dia Alhamdulillah. kita tak dapat nak rekod sebaik macam sekarang. Ya. Okay, so kalau korang nak cari, nak jana pendapatan lebih, ataupun korang boleh dapat passive income daripada business ni, so korang tekan je link yang aku sediakan dekat bawah. Jadi jangan buang masa, jangan tunggu lama-lama, jangan lambat-lambat, nanti menyesal. Buat masa ni masih senang nak cari duit, masih ada ruang untuk korang cari duit tu. Jangan buang masa lah. Betul tak? Betul. Jangan buang masa. Jangan lepaskan peluang. So kalau korang nak dengar episod yang lebih menarik, segala input-input yang lebih kelakar ataupun lebih barai, korang boleh stay tune dengan aku punya podcast ni. So nantikan kami di episod seterusnya. Bye bye. Bye-bye. Cakap Ciao. banyak podcast. Yes.